Kabuto betul. Halo guys, Assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zulhilmi. Hari ini saya nak review Final Form, tetapi item KO. So item KO. Item yang tak halal. So item apa yang saya nak review hari ini? So ini dia, KO CSM Hyperzector. Macam nak jatuh natang ni jap. Saya letak sikit pemberat. Ini adalah Hyperzector, iaitu kumbang yang digunakan oleh dua rider, iaitu Kabuto dan juga Getek, untuk bertukar menjadi final formnya di siri Kamen Rider Kabuto. Kabuto dia tukar final form dalam siri yang Getek saya rasa Hyper Battle DVD nya. Jom kita tengok item depan kita sekarang ni. So jom kita tengok satu. Jom. Okay, so ini dia Hyperzector. Ya Allah, jap, saya terlupa pula. Tanduk dia berat. Dia sediakan binatang ni untuk kita balancekan tanduk dia. Diorang menyediakan barang yang menyelesaikan masalah. Okay, so sebelum kita main dia, jom kita tengok dulu detail-detail yang ada. Ini Hyperzector, dia berwarna silver. Kebanyakan warna silver. Dia ada kelabu-kelabu sikit. Silver kelabu. Lepas tu dia ada merah. Dan di hitam, bawah dia warna hitam. Sini ada kelabu. Ni ada mata hijau kat sini. Mata hijau ni, saya nampak macam hijau. Dia akan berlampu lah kat sini, kat mata dia ni. Yang ni butang. Weh, saya ingat saya dah off. Sini ada butang untuk clock up. Sini ada apa, boleh tarik-tarik untuk kita bertukar. Kat situ ada logo Z. Ni Z. Okay, sini on off switch. Sini ada tempat untuk sangkut. Okey, selain daripada kumbang ni, macam saya beritahu tadi, dia sediakan barang yang menyelesaikan masalah. Ini adalah macam keycap untuk keyboard. Memang sama saiz. Ini adalah gunanya untuk ni lah, untuk kita bagi tanduk dia tu tak jatuh. Sebab tanduk dia ni besi tau. Dia berat. So kita kena sediakan datang ni untuk balancekan dia. Tapi kalau korang tak ada benda ni pun sebenarnya tak jadi masalah. Sebenarnya tak jadi masalah sebab kita ada juga dapat holder dia. Holder dia ni kita boleh je guna. Nampak? Kan dah balance lah. Kan tak jatuh. Boleh je pakai datang ni. Okay, so holder dia ni dia bentuk macam clock up pad. Ni clock up, pad clock up. Untuk dia lebih kurang, cuma dia yang clock up ni tak berlubang, yang ni berlubang. Dia agak tebal. Sebab binatang ni pun dia ada elektronik dia. Nanti saya akan tunjuk lah apa yang dia buat. Dia lagi satu, dia tebal sebab dia nak sangkut binatang ni kan. Kalau dia buat nipis, dia macam tak ada ruang untuk letak bahagian sini, bahagian sangkut sini. Okay, so macam mana kita nak letak mana binatang ni? Letak dekat dahi ke, dekat dada ke? So kita mestilah letak dia dekat dia punya belt. Rider belt dia. Okay, so ini rider belt. Okay, dia macam clock up jugalah. Okay, clock up kita letak dia kat belah sini. Kita letak dia kat belah sini. Dan yang ini kita letak dia kat belah sini. Kita letak dan kita velcro belakang ni. So nampak kiri kanan. Dan of course lah kita pasang terus. Okay, ni pasang Kabuto kat sini. Apa macam ketat Kabuto ni? Kabuto betul. Kita pasang pula ni. Nampak mahal tapi KO. Wow, nice. Tapi dia jadi berat lah. Nampak jadi berat. Better sikit. Tanduk dia memang berat gila. Awal-awal tadi saya dah cakap Hyperzector ni digunakan oleh Getek juga. So kita boleh je pakai dia dengan Getek. Nampak? Ni rupa dia kalau dia pakai sekali dengan Getek. Macam ni rupanya. Okay, so jom kita dengar function-function yang ada. Saya terlupa nak bagi tahu. Okay, dia punya belakang pad ni ada on off switch tau. Sekejap kita cabut dulu. Nak release dia, atas ni ada butang dan belakang ni ada on off switch. So bila kita pakai tu, dia jadi lock. So kita kena tekan button atas ni, kita pusing. So jom kita tengok dulu function-function yang ada. Kita start dulu dengan holder dia ni. So bila kita on, dia akan ada bunyi. Okay, so itu tandanya dia dah on.
baru kita pakai. Okay, so apa yang holder ni boleh buat? Dia punya function dia lebih kurang macam belt ni. Belt ni ada apa? Ada BGM, ada voice. Dia ni pun ada BGM dengan voice dialog. So untuk voice dialog kita kena tap belah sini, dan untuk BGM kita kena tap bahagian sini. Dia just tap je, dia macam ada sensor tau. Dia ada sensor jari. Saya tak tekan pun. Sebab saya tak tekan. Nampak jari saya lembut je. Nampak jari saya lalu je. Tak habis cakap lagi rupanya. Dan voice dia agak banyak saya tak tahu ada berapa banyak voice kat sini. Okay, so kita skip bahagian voice. Saya tak tahu berapa banyak voice. Okay, so kita tap pula bahagian tepi ni. Mananya? Okay, so itu lagu first. Wah, bahagian sini dia macam tak apa detect lah. Oh, kita kena buat macam ni lah. Kena buat satu tangan. Oh, saya terskip lagu. Wah, lagu dia pun boleh tahan banyak baru dia ulang balik. Mana lagu yang saya skip tadi? Ni lagu saya skip tadi, lagu opening dia. Okay, so itu dia. Dan satu kekurangan lah bagi holder ni. Holder ni dia ada suara kabuto tapi tak ada suara untuk getek. Dia tak ada suara getek. Saya dah try dah. Saya dah try tekan butang apa semua kan. Tekan butang atas ni. Dia memang tak ada suara getek. Okay, so jom kita tengok pula untuk hyperzector ni. So ini button on. Bila kita on, dia akan ada bunyi. Alright, so itu tandanya dia sudah on. So kita pakai. Alright, so itu dia. First kita try dulu untuk Hyper Kabuto. Tarik natang ni untuk kita bertukar. Okay, so itu adalah bunyi dia bertukar menjadi hyper form. Saya tak tahu korang perasan ke tak. Dekat mata dia ni ada lampu tau. Okay, saya buat balik Okay, tengok lampu kat sini. Okay. Itu dia. Okay, sekarang jom kita clock up. Dan kita tekan balik untuk clock over. Okey, dan saya nak tahu adakah kalau kita biar dia sendiri akan clock over. Okey, jom kita try.
Alright, so itu dia. Dia punya clock up dia makin lama makin macam laju bunyi dia. Okey, sekarang untuk bunyi serangan. Untuk bunyi serangan, kita tak boleh buat tanpa clock up. Sebab kalau kita buat tanpa clock up, dia akan keluarkan bunyi bertukar. Kita kena clock up dulu dan kita tarik tanduk kumbang ni. Alright, so itu dia untuk Kabuto punya high perform. Jom kita try pula untuk Getek. Saya punya Kabuto Zector dengan Getek Zector ni saya langsung tak letak bateri sebab bendanya tak ada, macam mana? Bendanya tak connect pun. Kira kita boleh main benda ni tanpa guna belt pun. Saya letak Kabuto dengan Getek Zector ni dengan rider belt ni sebab saya just nak tunjuk je macam mana rupa dia kalau dipakai bersama. Itu je dia. Okay, so kita buka. So macam ni rupa Getek. Okay, untuk tukar jadi Getek, kita kena tarik tanduk dia ni lama-lama. Alright, so itu maksudnya kita dah tukar ke mood Getek. Kita try tarik macam biasa. Dia dah memang set kan Hyper Step Beetle. Alright, so jom kita dengar dia punya clock up. Clock up dia macam tak ada beza. Clock up dia sama je. Okay, kita dengar bunyi maximum rider power. Oh, kali ni dia tak ada pula bunyi laju-laju tu. So itulah dia untuk Getek. Getek just simple je, tak ada voice apa semua. Tapi kali ni kita nak dengar dia main bersama dengan suara-suara Kabuto dan juga BGM. Saya dah pasang balik Kabuto. Okay, so jom nak tukar mood dia. Just tarik lama-lama je. Okay, so dia dah set ke Kabuto. Alright, so jom kita pasang sikit BGM. Hoi, bergema suaranya.
Wow, okay, yang tu nice. Oh, all Zector combine. Okay, saya suka sound tu. Okay, saya dah start suka dengan binatang ni, dengan kumbang silver ni. おばあちゃんが言っていた。俺は電の道を生き、すべてを司る男。電動掃除。 Okay, so itu dia KO ZM Hyper Zector. Dan adakah saya suka? Saya macam dah start suka dengan binatang ni. Yalah, pada awal-awal tu saya rasa macam biasa-biasa je kan. Awal-awal tu saya rasa macam, yelah, bunyi Zector dia pun just apa ke Hyper Cast Off kan, change Hyper Beetle, lepas tu Hyper Claw Up, lepas tu Maximum Rider Power. Pada awalnya lah saya ingat itu je dia punya voice dia kan, dia punya sound dia. Lepas tu bila saya main sekali dengan holder ni kan, saya rasa macam, wah, syok juga kan dia punya voice dia tu kan. Banyak juga voice dia tu. Lagu dia pun bagi saya lebih clear daripada saya punya Kabuto ni. Yang saya punya Kabuto ni adalah KO CSM yang first kali, yang first version ni, yang awal-awal dulu. Yang ini kan, dia punya lagu, kalau korang tengok review saya yang saya pernah review tu, sound lagu dia pecah tau. Yang ni sound lagu dia clear. So saya macam dah start suka lah dengan binatang ni, dengan kumbang silver ni. Tapi suka-suka pun saya tak recommend korang beli. Sebab apa? Sebab dia barang yang tak halal. Dia barang haram. So kalau boleh korang carilah yang halal. Lagipun nak cari halal dia pun bagi saya dah senang dah. Sebab hari tu Kabuto ada reissue kan. Rasanya Hyper Zector pun ada sekali reissue. Dia reissue Kabuto, Getek dengan Hyper Zector saya rasa. So boleh je cari Hyper Zector ni kan. Kalau untuk CSM pun, CSM dia pun jatuh harga nyori. CSM dia kan memang jatuh harga kau-kau. Saya pernah sekali saya jumpa, masa tu kan baru je release Kabuto, saya tak ingat 1.5 kot, CSM 1.5. Masa tu baru release. Dalam berapa bulan je, saya rasa dalam 3 bulan 5 bulan macam tu dah dapat dah harga 600. Memang harga tak masuk akal lah, harga 500 kan. Padahal masa baru keluar dulu 1000 juga. 1000 lebih juga harga dia. Kabuto memang sejak KO ni kan, cepat juga turun harga dia. So saya rasa korang boleh je cari yang halal. So saya tak berapa recommend korang utamakan yang haram. Utamakan dulu yang halal. Okay, so mana saya dapat item ni? Saya dapat daripada Shopee dengan harga dia murah. Berapa puluh je. Harga yang ni saya beli 60-70 macam tu dekat Shopee. Okay, so itu saja untuk hari ni. Apa-apa pun terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa dengar kata-kata nenek. Sebab orang tua ni dia berkata menggunakan pengalaman.
Dia bukan berkata kosong. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi kita di video yang akan datang. Ciao.